Hello, hai semua. Tadi kita sudah pun menambah peserta dan bagi tugasan pertandingan pada setiap peserta. Sekarang kita akan tengok cara untuk membuat pasukan dan menambah ahli pada setiap pasukan. Untuk itu, kita akan ke panel pasukan di sebelah kiri. Lepas tu, kita boleh cipta pasukan baru dengan klik pada butang cipta pasukan di sebelah kanan atas. Bila kita klik dekat sini, kita boleh isikan maklumat untuk pasukan. Pertama sekali, kita perlu pilih pertandingan bagi pasukan tersebut. Contoh, saya pilih cabaran SkyTech Global. Lepas tu, kita perlu masukkan maklumat pasukan. Boleh guna apa-apa nama kumpulan, ATJ, dan boleh masukkan penerangan pasukan masing-masing dan lepas tu klik pada pasukan. Bila saya klik cipta pasukan, automatik saya akan keluar satu kad baru dekat sini untuk pasukan tersebut. Kalau tengok dekat sini, maklumat pasukan dekat sini, kita boleh tengok berapa ahli yang sudah daftarkan. Yang ini SMK TTK Messi, saya sudah daftarkan 4 orang ahli. Dan dekat bawah ni, pasukan yang baru saya cipta untuk SkyTech Global, saya memerlukan 2 ahli. Setiap pertandingan mempunyai bilangan ahli yang berbeza. Ada setengah pertandingan perlukan 4 peserta dalam setiap kumpulan. Ada setengah pertandingan memerlukan 2 peserta dalam setiap bulan. Contoh yang ini, dekat SkyTech saya cuma memerlukan 2 peserta. Untuk mendaftarkan ahli, saya boleh klik pada butang ahli dan lepas tu saya boleh tambah member dengan menekan button add member di sebelah kanan atas, dan kemudian saya boleh pilih student untuk masukkan ke dalam bulan. Bila saya sudah masukkan nombor maksimum bagi pasukan tersebut, automatik nama-nama lain akan di grey out. Jadi saya dah tak boleh pilih lah. Selepas saya masukkan, kalau saya nak tukar peserta, saya boleh klik dekat sini, dia akan remove peserta daripada pasukan ni. Saya klik butang ni, saya remove member, dan lepas tu saya boleh tambah member baru dengan menekan butang yang sama, add member, dan saya boleh tambah semua maklumat pasukan. Saya boleh tengok melalui panel pasukan dekat sini. Saya boleh tengok berapa banyak pasukan yang saya dah daftarkan untuk setiap pertandingan. Saya harap penerangan saya jelas. Selamat berjaya.